pecuh dah. Allah dah ni. Model pun ni 12 Pro. Okay, ni nak cari phone ke nak main repair telefon? Saya nak main trade in telefon. Oh, main trade telefon. Awak telefon lama pasal apa? Telefon kau tengok lah. Wish, ni jatuh ke apa ni? Okay, jatuh lah ni jadi macam ni. Oh, okay, jatuh ni nak trade in ni lah. Nak trade in nak ambil iPhone baru. Nak ambil iPhone baru. Nak ambil model apa dekat? Sekarang nak ambil 15 Pro. 15 Pro. 15 Pro berapa gig? 256. 256. Okey, boleh. So 15 Pro 256. So kat sini kita ada color natural titanium. Ni kita bagi natural titanium lah. Color yang orang selalu beli kalau untuk 15 Pro. Okey, so kau boleh tengok condition dulu. Ni main dari mana? Kau main daripada Kuala Narang. Kuala Narang. Oh, patut dengar pelat-pelat Kuala Narang sikit lah. Boleh cakap Kuala Narang. Kuala Narang cakap macam mana? Mumu aku lah. Okay. Tak apa, kat check condition dulu. So, phone ni nak trade in lah ni dong. Dah ni dong. Kesian kat dia. Kita apa, sekejap lagi kita tolong set up semua. Terus lagi kita proceed payment lah. Okay, boleh. Okay. So, ni dah siap set up lah. Saya dah buat transfer data. Daripada phone lama, masuk phone baru lah. Okay, kak boleh check, tengok semua masuk ke tak. Okay. Sekejap lagi kak nak proceed payment pakai apa? Pakai kad. Pakai kad boleh? Sekejap lagi kita settle payment lah no. Okay. So, sebab kak sporting kan buat video kita pun bagi extra gift kan. So ni ada apa, tumbler. Alhamdulillah. Lepas tu ada macam ni dalam beg ni. Banyaknya. Kak boleh unboxing lah no. Okay. So sebab kak sporting lagi kita bagi extra power bank satu. Terima kasih. Okay. Saya nak puas hati tak beli yang Kliki? Okay, saya sangat berpuas hati dengan company Kliki ni. Dapat phone yang baru. Lepas tu saya dapat free gift lagi banyak kan. Itulah. Jadi saya berpuas hati lah. Lepas tu layanan pun macam ni. Okay. Terima kasih nak kak sebab sahabat Kliki. Okay, sama. Klik-klik na iPhone cari Kliki.